Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini anda bersama saya Nur Aira Amani sebagai wartawan anda pada hari ini. Pada tanggal 16 April 2025 merupakan hari pelantikan pemimpin murid SMART yang terdiri daripada pengawas sekolah, PSS, koperasi, serasi, biro asrama, ketua kelas dan juga penolong ketua kelas. Program ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada semua murid pemimpin SMART. So, jom kita saksikan barisan pemimpin SMART 2025. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini anda bersama dengan saya Madiha dan sebelah kanan saya merupakan Ketua Pengawas SMART kita iaitu Tuan Muhammad Irsyad Shah. Betul kan? Betul. Okey. Tanya atas kejayaan anda sebagai dilantik sebagai Ketua Pelajar SMART kita. Okey. Anda juga merupakan role model pelajar SMART juga bukan? Betul. Okey. And sebagai role model Ketua Pelajar SMART, bagaimanakah anda memastikan pelajar SMART terus unggul dari segi pelajaran dan juga kurikulum? Okay, pertama ialah bermula daripada saya akan menjadi contoh kepada student lain. Untuk menjadi contoh kepada student lain, sudah tentu saya perlu menjadi role model cemerlang dalam setiap bidang, terutamanya akademik, kurikulum dan terutamanya adalah sasiah diri. Seterusnya ialah memberitahu dan memberi contoh-contoh kepada student lain seperti membuat bercakap di hadapan dan juga membuat bengkel-bengkel kepada student untuk menunjukkan menjadi sebagai contoh kepada student lain untuk mengikuti jejak langkah saya. Okey, terima kasih atas sudi untuk bertemu ramah. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini anda bersama saya Nur Aira Amani dan di tepi saya pengurusi pusat sumber sekolah iaitu Hazra. Jadi bolehkah Hazra ceritakan pengalaman Hazra sebagai pengawas pusat sumber dan sedikit nasihat kepada mereka yang mahu menjadi pengawas pusat sumber? Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Aira atas soalan itu tadi. Pertama sekali, bercakap tentang pengalaman, saya sudah menjadi pengawas pusat sumber sejak saya berada di hujung tingkatan 1 lagi. Dan apa yang saya boleh katakan ialah being a librarian, your commitment is not only to make sure the books on the shelf or chairs and tables are well organized, tapi dengan namanya pusat sumber sekolah itu sendiri, we have to make sure that our library have more content than more than what's just in the book. Sebagai contoh, kita ada pameran bertema dekat luar dan dalam PSS kita. Pada pendapat saya, dengan adanya pameran ini, selain menggalakkan murid-murid lain untuk membaca, ia juga memberi galakan kepada pengawas pusat sumber sendiri untuk untuk menonjolkan mereka punya kebolehan dalam mereka bentuk poster, brosur dan sebagainya. Jadi saya rasa nasihat yang boleh saya beri kepada murid-murid yang ingin menjadi pengawas pusat sumber ialah sekiranya anda mendapat peluang untuk menjadi pengawas pusat sumber, gunakanlah masa anda, peluang anda untuk menonjolkan kebolehan anda untuk to unleash your skills in designing posters, brochures and all. Sebab brochure, poster semua inilah yang akan membantu PSS kita untuk berada dalam keadaan lebih ceria dan lebih banyak informasi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Hazra kerana sudi ditemu ramahkan pada hari ini. Okey, bye.